Salam guys. So hari ni 3 hari bulan 2. Actually aku ada training hari ni. Aku tak kerja lah. Balik bukan tak kerja, training sampai pukul 5. So aku balik awal. So apa plan petang ni? Aku pun tak ada buat apa. Kita nak test barang mainan baru lah. Barang mainan baru tu gewang dan juga mesin. Aku baru dapat mesin lah. So dekat belakang rumah aku ni dia ada tasik tau. So ada tasik untuk kita buat baling-baling saja, nak hilangkan gigil. Saya tengok lah. Aku keluar korang di spot. Okay, so sampai spot belakang rumah aku je. So ni rumah aku. Bukan rumah lah, rumah sewa lah. Rumah aku kat jauh. So ni spot. Aku cari berapa makan ni petang ni. So nak ngelakkan tidur. So apa aku boleh buat, aku jalan-jalan jap. Kata burn some calorie. Kata nak waktu sama mencari bukan mencari lah, aku tak jamin pun untuk dapat strike hari ni. Tapi baling gewang tu pasti lah. Baling gewang tu pasti. Strike tu aku tak rasa lah, sebab spot ni memang dah culas gila-gila. Walaupun cantik je. Tengok ada siap air pancut lah. Cantik je. So untuk casting-casting saya santai. Okey lah untuk test apa nama setup. This is the best lah. Kalau ada rezeki strike biawak ngam tak? Dapat pula road PE13 kan. So aku sebenarnya dalam plan untuk orang kata buat comeback lah, untuk mancing tomat dan sebagainya lah. So aku memang ada plan untuk cari balik, korek-korek balik barang-barang lama aku. Ni lah, ni berapa berarti aku tunjuk kat korang lah apa yang aku ada. So ada plan untuk macam buat comeback lah. Buat comeback. Ush. Okay ni boleh turun ni. Spot dia ni agak merisaukan lah Sana boleh turun tapi tu lah. Waduh. Ledak tu. Risaukan. Tak apa, ni kita main heavy cover. Kau tengok tinggi sekejap. Tengok spot teratai. Aku tak rasa adikan kat sini. Adikan tapi aku rasa dia orang dah culas lah. So apa setup aku hari ni? Cerita dia. Setup hari ni aku bawakan korang road Sakanagia. Ini road purba. Dah tak ada dah, tak bawa masuk dah kat Malaysia. Road Sakanagia So ni nama dia Sakanagia Gravity. Kalau korang tengok sini PE13 Maxlio 30 gram. So ni memang setup heavy cover. Memang ada video daripada tim Sakana, ada orang naikkan GT pakai set ni. So aku baru ambil Shimano XG 201 XG DC, sorry, Shimano Corrado DC 201 XG. So extra gear lah. So means untuk game permainan top water best lah. Tali casking, of course aku supporter casking, trusted gila. 25 pound. Leader Seahawk 40 pound. Tak sesuai untuk gameplay Thomas sebenarnya. Ini untuk test boleh lah. Dan juga apa nama snap daripada Beast. Okay. So tengok apa gewang kita nak pakai ni. So saya saja nak baling. So kita pakai nampak? Ini gewang-gewang purba aku ni. Kita pakai pensel. Kita try dengan Pak Rob punya Guerrero daripada DRV Guerrero 90 tune by Pak Rob sendiri sebelum ni. Kalau korang tengok video dia kan, dia naik apa nama, dia naik apa nama,
Apa base tu? Yang mana kuning tu? Aku tak tahu nama dia apa. Bukan Peacock base. Nama dia apa dia yang dia pergi dekat, dia orang pergi dekat apa nama Indonesia tu, Papua. Gila besar siap. Black base. Alamak aku lupa lah. Black base. So pakai snap. Aku dah lama gila tak main freshwater tu. Saja nak main balik orang kata. So ini satu tau. Janganlah satu. Aku kasih full lagi 5 lah. 5. Ni open. Kita letak separuh lah. Okay. Macam biasa, sebelum baling kena set dulu. Laju sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Try kas lah. Bismillah. Tengok belakang, tengok tepi. Okay, tak apa, tak jauh. Okay, kita dah pun test. Kamu pun test. Bismillah. Okay. Bila sangat. Kau tengok. Kalau setup tak ngam, walaupun kau pakai DC, boleh bernes. Dia suruh setup penting tu. Nampak? Ni pensel. Oh, tengok dia punya action ni. Aku dah lama tak main pensel. Pensel. Tengok. Dia ratio yang tinggi sesuai lah untuk main top water macam ni. Nampak action ni. Kalau Toman ni dia akan menyambar pum top water. Okey. Kita turunkan lagi. Laju sangat. Okey. Dapatkan dia punya apa? Oh, apa tu? Tengok. Alamak. Aku nampak dia meletup lah. Terus. Nampak meletup gigi terus. Kau nampak tadi meletup? Toman tu. Sini ada juga Toman. Tapi aku tak rasa dia nak ambil lah giwang aku. Disebabkan kawasan spot ni dia dah culas. Kalau kau tengok berapa ramai orang mancing sini sebab spot open kan. Biasa lah. Tapi boleh try lah. Bismillah boleh. Why not? Kata kau dia nak makan kan. Ui, sangkut. Why not kan? Susah betul nak dapat kau optimumkan ni Bunyi-bunyi meletup tu, pop. Kadang ada juga sini memang ada arwan, ada Toman juga. Tapi orang kata apa, tak banyak ah. Mana tahu dia nak aku punya pensel kan. Nampak belah sana meletup kan. Tapi kalau kena jackpot lah. Sebab aku memang tak target pun. Betul. Kau sangkut makan modal kan. Kau sangkut ikan makan modal. Kalau apa nama, sangkut kayu pun makan modal. So dua-dua makan modal. Sebab kenapa aku makan modal? Aku tak prepare dengan setup aku ni. Sebab ini 40 pound. Kalau main Toman, biasanya aku akan main 50 up, 50 ke 60 pound lah. Nampak? Dia punya zinc dia cak. Nampak? Macam gongli kan. Gongli tak boleh lah. Gongli bersifu. Pada mana yang meletup ni? Dia tahu nak makan.
Anda tahu tengok gelek-gelek pork the dog ni. Kau tengok seksi mat Gorero ni. Ya tu, seksi tu. Mana Papua Black Bass tak makan. Ui, aku sangkut seratai tu yang aku sampai ke situ yang aku terus ni. Aku terus tarik. Hook ni pun hook standard ni, aku tak tukar. Bunyi dia. Ui, longkas mat. Mari lah mana teman. Cuk. Bunyi dia bising lah. Yang aku tahu Gorero ni bunyi dia bising sikit. Dia pecah ombak depan muka dia tu ada macam kuak sikit kan. Ada macam terbuka sikit. So dia akan menghasilkan dia boleh main dua action tau. Aku tunjuk korang Gorero ni dia orang boleh meletup lagi mat. Aduh, ikan apa ni? Bakar darah Aku bukan nak strike ikan hari ni. Kau janganlah terletup. Bakar darah. Okey, sama balik So dia ada dua apa nama action Gorero ni kan. Kalau kau tengok sini kan, dia boleh jadi expired popper pun. Nampak? Dia boleh jadi sebagai popper. Nampak sebagai popper. Okey, satu lagi action Gorero ni yang aku perasan dia boleh jadi sebagai pensel. Kau tengok secara dia twitch. Sambil kau karau kau twitch. Nampak kiri kanan. Ikan kau tengok ni memang steam Ikan tengok steam. Kalau ikan makan lagi steam kau nampak giwang tu dia sambar pum. Aku dulu tak ada GoPro time tu. Dulu masa aku mancing toman dulu dekat ada tasik dekat Kota Tinggi Zaman tu aku tak ada GoPro lagi, modal tak ada lagi. So aku just boleh dapat jauh aku boleh dapatkan apa nama gambar-gambar je lah. Video action tak ada Zaman dulu kata gaji baru 1,100. Tolak itu, tolak ini kan. Tolak motor 125 dulu. Adalah 700, 800 makan. Mana aku nak beli GoPro 1,000 lebih. Bila dah kerja ni lah baru nak rasa. Kau tengok dia gelek tak lost touch lagi lah kau punya twitching. Kau dengar bunyi dia sit pun backlash. Siapa cakap DC tak backlash? Tapi okey lah, boleh lah buat lepas sekian. Ini kau toman sambar. Tak ada toman lah. Kena dekat apa nama biawak. Ada lagi letup tau. Sini aku pernah tengok lah local angler yang mancing kat sini. Dia orang dapat Lanet. Dia orang dapat apa nama peacock bass. So memang ada peacock bass kat sini. Nampak? Okay, jom kita twitch. Mana tahu daripada samai ni dia sambal situ kan. Berangan kuat lah aku ni. Kau tengok gelek dia. Gelek dia memang. Kau nampak tu? Kau nampak yang meletup tu? Nampak kocak tu? Ada aruan situ, memang ada aruan. Kalau kita nak try sajalah Aku ada soft frog, ada jam frog kak. Boleh lah kot dia nak ambil kan. Sekejap, nanti aku tukar giwang. Sebab permainan heavy cover permainan heavy cover ni kau senang rabut tau. Senang sangkut tau. So apa kita boleh offer, kita pakai soft rock. Soft rock ni antara soft rock ke jump rock ke tak kisahlah. Tapi aku prefer soft rock. Dia weedless lah. Bukan kata weedless, dia tertutup. Dia punya apa nama mata ni tersorok. So let's go. Bos, sekarang coaching mana bos? Ada. FPM ada. Ada ke? Ya. Oh. Dia dekat FM. Okey. Good luck bos. Nampak tu? Coach
Coach mana aku pun tak ingat. Aku lupa nama dia. Tapi aku ingat dia coach bola. Dulu dia coach untuk Harimau Malaya. Macam mana boleh jumpa sini aku tak tahu lah. Biarlah. Okay, jom. Aku coach Toman. Okay. Right, bismillah. Uish, ada. Ada lah weh. Haruan lah weh. Haruan lah. Jom. Haruan. Kita casting heavy cover kan. Kau tengok. Ni permainan heavy cover tau. Kau main atas. Nampak? Masa nampak? Nampak? Itu kalau haruan ambil. Nampak? Haruan ni dia banyak duduk dekat lubang-lubang air tepi ni tau. Tepi ni kan ada lubang ni. Nampak? Kau ada yang kejar. Ada yang cek umpan aku lah. Apa lah? Apakah itu? Tapi kalau korang dapat tengok aku strike yang kat sini, memang rezeki lah Alamak, nakut lah. Wala dari situ ikan lari lah. Kenapa Mak, benda dah lah dekat bawah Aduh, apa ni? Ikan orang lari lah jawab dia. Aduh. Dia kalau kau dah goyang spotnya ni, tak payahlah baling. Memang ikan dah tak ada. Tapi tak apa, it's okay. Kita stick to the plan. Bukan nak mancing sangat. Bukan nak mancing, bukan nak strike sangat. Kita just nak test set je. Okay. Tak apalah, kita balik kepada kita punya walk the dog. Bisnap ni dia memang kuat. Tapi kalau kau pakai kuku, patah kan. Boleh patah, sumpah aku cakap kau. Kuku kau ni boleh terbelah. Nampak kuku aku? Terbelah kan. Terbelah dua. Okay. Ni set-set Toman yang dulu lah. Aku ada dulu. Kalau kau tengok ada jamprot. Ni semua yang dalam ni semua hanyalah top water. Ini semua hanyalah top water. So ada kat Guerrero 115. Ada ala-ala apa, Nelson Nakamura. Ada yang ni pun jahat kat ni. Bunyi dia kuat ni. Ni kuat. Yang ni aku beli Shopee je. Beli Shopee je coy. Aku ni orang yang tak mementingkan sangat dengan jenama lah Dan aku sangat mementingkan functional berbanding jenama. Memang setiap jenama dia ada kelebihan dan ada kelemahan. Bodoh. Terjatuh lah, mencarut lah aku. Tapi bagi aku, as long is functional, then it's functional lah. Okay, aku bagi kau ibarat kau tandas lah. Tandas senang Tandas awam, tandas kat rumah, tandas sekolah, tandas hotel, ataupun tandas tandas diraja, tandas kat istana kan. Tak kisahlah kat mana kan. Dia dah tandas, betul tak? Dia fungsi sebagai tandas, betul tak? Kau buang air, kau flush, kau berak, kau lega. Tandas mah kan? Fungsi tak? Yang beza mungkin lah selesa sikit, kotor sikit. Sama lah macam Shimano. Dia ada dia punya apa benda yang dia offer kan. Ada something yang dia boleh offer. Contoh jenama Devil Craft. Dia ada something yang dia boleh offer. Sisa dia ada benda yang dia boleh offer. Betul tak? So functional lah. Kau boleh berak, kau boleh kencing. At the end, apa niat kau? Nak lepaskan hajat. That's all. Betul tak? So kau tak fikir pun
dia apa ke, dia macam mana. Dia keselesaan saja yang beza kan. Keselesaan dan darjat je lah yang membezakan. Tapi kau tengok dia punya walk the dog, jahat mak gelek. Cok cok cok, tengok kau tengok. Ini kalau ada tempat ni ada Toman, dia tengok ni, dia tak akan ni lah. Bukan tak selera, maksud dia tak akan lepaskan peluang. Kau siapa tadi lah? Kau ingat tak? Nanti kau komen dekat video aku, kau siapa tadi? Aku cuba nak ingatkan lah. Dia pernah pegang Sabah, dia pernah pegang Harimau Malaya. Baru 23 pernah. Aku dah lupa nama dia apa dok. Wah, biarlah. Tapi sekarang aku nak mancing. Seronok mat. Boleh longkas dengan binatang ni. Ini kalau boating ni, jahat dah. So memang aku ada plan pun untuk pergi ke Taman Negara. Tapi bukan dalam waktu terdekat lah. Aku nak buat comeback lah. Ada juga plan nak pergi Tasik Gubeh, Tasik Beris. Tapi apa ni betul. Tapi bukan waktu yang terdekat lah. Sebab tu aku bodoh. Siapa cakap DC tak backlash? DC pun backlash lah. Salah setting. Kau tengok. Lagi teruk mat. Apa tu? Apa yang meletup depan tu? Bakar darah lah. Tapi yang tadi tu memang haruan. Aku nampak dia haruan. Yang depan ni aku tak tahulah apa binatang. Aja nak pasang-pasang tali je. Aku masukkan tali ni pun kering lah. Masukkan tali ni kering. So dia tak proper inserted tau. Kau tengok dia twitching. Check. Ni permainan dia. Boleh slow twitch, dia boleh fast twitch. Tapi ikut. Tengok. Ikan tu kena kejar kan. Kau nampak? Sampai ke atas lah dia kena kejar. Lompat kan. Okay, baik. Dia boleh slow twitch kan. Kau boleh laju. Kau boleh boleh sikit. Tunggu siap. Sikit. Berhenti jap. Lepas tu kau pusing balik. Berhenti jap. Nampak muka dia macam katak. Dia ibarat macam katak. Nampak? Okay. Boleh lagi sana. Mana tahu kot-kot kat sana ada pemangsa-pemangsa yang menunggu. So far aku tak pernah lagi lah tengok orang dapat yang mega-mega kat sini. Ada langka tu dapat tilapia, dapat ciclit kan. Ni pun ada peacock bass. Muka dia kuat. Tengok. Sas ngelak. Yang penting kena melekat makan modal. Jom kita try pergi orang lain. Nelson Nakamura, kopi lah. Nak beli Sara-Sara yang ori, memang tak. Tapi bunyi dia jahat tau. Bunyi dia memang kuat. Jom kita try Gorero 115 pula. Tak silap aku 115 ni lagi besar. Ni korang tengok ni Gorero 90. Yang ni 115. Kau tengok kesan. Yang ni belakang kena kokak mat dengan Toman. Dulu punya cerita lah. Dulu benda tak ada gambar, orang tak percaya lah. Tak apa, biarlah. Yang bawah ni bukan. Yang bawah ni dia punya mata kail kena. Yang belakang ni, ini kena kokak lah mat. So try. So kalau boleh, kalau korang nak pakai rapalan note, direct kat sini boleh. Tapi kalau kata tak nak ganggu action dia, ada some preference dia suruh letak. Lah Hanat, kau tengok tu. Waduh, ya Allah, meletup siap. Aku tak tahu lah itu biawak ke, biawa ke, Toman ke. Meletup mat. Kau dengar bunyi dia? Aku tak tahu dalam kamera dia boleh dengar tak bunyi. Meletup siap. Aku pula seriau siap. Jauh-jauh sikit dah. Dari atas sikit. Seram siap meletup dia. Menakutkan.
Tak tahu lah menakutkan ke, bakar darah ke, aku pun tak tahu. Tapi sini memang banyak apa biawak. Kalau biawak dia akan keluarkan kepala dia. Tapi ni aku tak tahu benda apa, no comment lah. Maghrib-maghrib kan. Kau ni tak nak masuk pula. Bodoh. Oh, astaghfirullahaladzim. Oh, hai. Bakar darah. Tangan dah gigil. Okay. Guerrero 115 kita try pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi besar kocak dia. Apa tu? Api yang boiling. Bunyi dia kuat tau. Kalau kamera aku tak tahu boleh dengar tak. Tapi kalau aku guna telinga aku kat sini, memang boleh dengar. Bunyi dia krik-krik. Dia ada bearing dalam tu. So bunyi dia memang kuat. So kadang-kadang ada setengah pemangsa dia kejar kepada bunyi tau. Dia nampak penggerakan, dia guna dia rasa bunyi dia. So bila dia nak dengar bunyi krak-krak kan, bearing kan. Wow. So dia menarik mangsa lah. Tengah kan. Apa haiwan ni yang boiling tu? Bunyi dia kuat tu. Kaku. Patin lah. Nampak dia punya sirip tu. Patin boleh tahan boiling kat sini. Sana pula. Kadang okey, antara tips nak mancing okey, kau casting okey, ni structure kan, structure kan. Nampak bukan structure lah, kita panggil macam apa nama ni, apa teratai So kau cast tepi daripada teratai. Macam ni kan. Kau try target bewang kau tu lalu tepi teratai. Sometimes pemangsa macam toman dan sebagainya, dia duduk kat bawah tu. So dia orang ready untuk kau akan nampak alur dia tuk pum kat situ. So antara tips lah kan. Dulu sifu-sifu aku ajar aku ni siapa je. Aku bukan angler. Aku hanyalah pemancing biasa. Tiba hilang gigil lah. Alamak. DC pun nak kena tahan guna tangan tu. Aduh. Kau macam DC aku ni kopi ori je. Tengok member baling DC tak payah tam pun. Lepas je tak tu dah berhenti lah. Bunyi dia memang orang kata apa, apa nama, mengiurkan lah. Kalau aku letakkan diri aku supaya pemangsa kan, dengar bunyi bearing je ni kak. Kalau tempat tak culas aku rasa dah makan lah. Kau dengar bunyi tu? Ada, hari tu aku ada video lama Pak Rob kan. Dia test dekat Papua New Guinea untuk black bass. Pakai ni lah Guerrero ni. Nampak dia ambil Guerrero tu sompom. Memang syok. Tapi tempat tak culas lah. Tempat tak culas, kos pergi pun dah 30-40 ribu. Bukan, 20 ribu tu bayar ni je kot. Bayar orang asli je kot. Kos dia tu kos lain tak silap aku. Tapi dia tak apalah, dia founder kan. So kita pergi trip yang murah sikit je lah. Ada je yang trip bawah 500 kan. Pokok pangkal tengok poket sendiri. Jangan terlampau ikut poket orang. Nanti kau sengsara. At the end hidup dunia ni kau, bukan atas member kau. Jauh. Dia dah dapat dah 80 meter. Okey tu.
So kelebihan Curado ni aku nampak 201SC ni, of course untuk permainan gewang atas ataupun makan air, pas. Sorry, aku sedap pula, alhamdulillah. Dia punya apa nama, kemasukan tali tu boleh banyak lah aku rasa. Memang boleh banyak. So tu yang shock lah. Dan baling pun so far kalau kau dapat tune, memang ambil masa sikit lah, kena baling 2-3 kali baru kau dapat tune. Bila kau dapat tune, kau memang dapat, kau tengok aku longkas Itu adalah dapat dalam 80 meter mungkin. Nampak daripada sana kan, aku rasa 80 meter dapat kot. Okey lah. Untuk lane base dah okey lah tu. Kalau boating tak payah panjang macam tu pun, kita boleh kejar lah nak merah kan. So hari ni aku saja on GoPro, setup, nak mancing tu je. Okay, kita try buzzbait pula. So dia efficient tak untuk dia pakai buzzbait. So yang ni Bal Apple Craft tak silap aku. Apple Craft, ada seorang anak watan kita, anak lokal kita. Dia memang, dia tekong juga tak silap aku untuk Toman Kedah, Sungai Kedah. Itu masih ipu mat. Ni dia buat sini, dia tune sendiri. Dia buat sendiri, dia tune sendiri. So ni adalah buzzbait dia lah. So sama penggunaan gewang atas permukaan. Kebanyakannya gewang atas permukaan ni dia memerlukan apa nama, ratio yang tinggi lah, sebab penggayaan kot, penggayaan gewang tu sendiri. So macam ni cantik lah, XG kan, tak silap aku ratio dia 8 ke 7.8. So sesuai lah ni. Sikit. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok. Jahat tak jahat kan bunyi dia. Bunyi dia jahat mat. Sana pula. Sebab kenapa dia memerlukan ratio yang tinggi? Sebabkan kalau kau ratio rendah, kau nak retrieve, Allah sangkut pula, kau nak retrieve gewang ni pun slow, dan dia ada berat kan, dan dia akan buat apa nama, gewang ni jatuh lah. So tak sesuai lah permainan untuk ratio yang rendah. Kita tengok balik Bismillah. Okay. Jatuh je permukaan terus kena karang. Ni kau tak cukup ni. Okey, kau tengok bunyi dia. Bukan kata ikan takut, aku dengar bunyi dia pun takut saya. Macam bunyi motor member aku saya. Tegak tapi kau karas dia laju. Dia tak perlu twitch dan sebagainya. Dia just kau balik dan kau karau. Bila ikan dengar, ikan ni dia menarget mangsa dia, kebanyakannya mengikut 3 dan 4 dia rasa. First bunyi tadi krrrr. Yang kedua movement kan, penglihatan visual dia, nampak visualize. Yang ketiga bau. Perubahan chemical dalam air kan, bau.
Orang kata bau-bau. Ikan tak ada hidung pun, tapi dia ada perubahan chemical dalam air tu, dia boleh detect. Tu antaranya. Tengok, kalau kau lambat karau sikit, dia akan tenggelam. Tapi kalau nak kata untuk buzzbait aku rasa tak optimize lagi untuk ratio 7.8. Aku rasa 7.8 kot. Tak tahu berapa tu. Oh sorry, 85. Boleh dah ni. Pun rasa macam struggle lah. Silap kena pakai casking yang ratio 9 kot baru sesuai. Struggle tu. Struggle aku nak karya. Kau tengok, salahnya je. Salahnya terus bernes. Last. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cakap DC tak boleh apa hal pula ni, tak terapung aku punya orang. Kenapa ada ni masalah ni? Tengok, tersangkut. So kena selalu check lah. Jom kita bagi last. Bismillah. Dari pun dah nak malam. Aku nak pergi kedai ni sekejap lagi. So far rod sakan nagia ni aku pakai alhamdulillah tak ada masalah lah. PE13 naik bagong 4 kilo, naik toman apa nama 4 kilo juga kot. Toman 4 kilo. So far trusted lah. Aku sayang barang-barang vintage. Dah tak keluar dah sakan nagia ni. Tak ada dah bawa masuk. Dulu aku beli dengan Tackle Valley dulu, daripada Pantai Timur kah, Kelantan ke Terengganu, Tackle Valley. Korang boleh cari juga, dia buka juga sekarang. Ada juga jual reel dengan rod second hand. Barang ni inbox pun ada. Trusted seller. Kau boleh PM, check Facebook dengan TikTok dia. Tackle Valley memang nice. Aduh, aku pakai suara indik lah mak dia ni. Apa lagi nak test? Banyak ni kau tengok. Ini ni tak boleh, ni spinnerbait. Spinnerbait tak sesuai untuk benda ratio yang tinggi macam ni. Last test. Dengar bunyi dia. Kuat bunyi dia. Ni bearing ni. Twitch. So rendahkan rod dan waktu yang sama kau twitch. Ni kita panggil dia penggerakan ni ada twitching. Sambil kau karau, kau twitch. So dia akan buatkan action walk the dog. Kiri kanan. Kena biawak. Makan dah biawak. Ini kalau kena biawak sedap ni. Elak. Kena pandai elak. Tidak makan modal. Saja nak test.
Pada dah seriau kalau sangkut. Jom last kita kas. Bismillah. Last kas Okay. Twitch. Kau tengok tangan je ni sambil karau sambil twitch. So baru dia akan action dia kiri kanan kiri kanan kiri kanan. So dia macam kita panggil dia pergerakan tu, kiri kanan kiri kanan. Aku tak tahu nama pergerakan apa, tapi kiri kanan lah. Mak Sadi panggil walk the dog. Orang Melayu panggil pensel. Nampak? Tak pasti dalam kamera jelas tak? Nampak? Kan steam tu tengok. Last one. Function. Di sini ada kalau kau pandai setup. Function tu. Penggerakan yang tergedi-gedi, kiri kanan. Okay. So tu sajalah hari ni. Dah pukul 7 aku nak sampai maghrib. Malam nak pergi gym jap, cari gas sikit. Okay, so far itu saja daripada aku. So mana yang ada silap korang boleh komen. Mana yang tak subscribe channel aku kat YouTube, jangan lupa komen, like dan subscribe. Okay, right. Apa-apa kita berjumpa akan datang. Okay guys, stay tune next. Okay, bye.